Berita baik untuk semua rakyat Malaysia, khususnya bagi golongan B40. Sebagaimana yang semua sedia maklum bahawa bonus dan dividen tabung haji bagi tahun 2024 adalah 3.25%. Tapi, tahukah anda bahawa secara puratanya kenaikan harga emas sejak 20 tahun yang lalu adalah 10% setahun. Menariknya lagi adalah bagi tahun 2025 daripada Januari hinggalah Disember 2025 yang lalu, kenaikan harga emas adalah melebihi 40% dalam masa 12 bulan itu. Dan sekiranya anda ada 10,000 dan ditukarkan ke dalam gram emas hari ini, anda akan dapat 15.69 gram. Dengan harga emas hari ini adalah RM637 1 gram. Bagi golongan B40, anda hanya perlu simpan emas itu sekurang-kurangnya 5 tahun sahaja. Untuk anda boleh pergi menunaikan haji dengan kos tahun ini hanya RM15,000 sahaja. Dan dengan 15.69 gram yang sama pada harga RM637 1 gram ini, dengan purata 10% setahun, dalam 5 tahun harga emas boleh mencecah sehingga RM1,025 untuk 1 gram. Dan dengan berat emas 15.69 gram ini yang dibeli pada tahun 2026 ini, dalam masa 5 tahun iaitu tahun 2031, emas 15.69 gram itu boleh naik nilainya kepada RM16,096 hanya dalam masa 5 tahun. Itu belum lagi dikira jika setiap bulan anda sentiasa top up tabungan emas anda. Pastinya nilai simpanan anda lebih daripada RM16,000 itu. Jadi, apa tunggu lagi? Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada penyimpan emas bermula daripada sekarang. Klik link di description untuk daftar akaun emas Gap ini secara percuma. Jom kita bina masa depan yang lebih cemerlang bermula daripada hari ini.